Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, hashtag itu hashtag cara jaga kereta. Ya, sekarang contoh. Jadi hari ini kita ada satu contoh. Apa itu main pulley? Yang ni main pulley bagi sebuah kenderaan yang dipanggil Proton Wira dan seangkatan dengannya. Okay, so cerita dia kat sini. Apabila benda yang kat bawah ni, so dia menggunakan getah. Jadi bila getah ni dah mula bergeser, so dia akan mengakibatkan satu benda yang dipanggil, nampak ni. So dia boleh berpusing. So benda ni akan mengakibatkan aliran cas untuk bahagian alternator, power steering dan water pump akan mengalami masalah. So yang ni biasanya berlaku lah pada kenderaan yang telah berusia. Nak sekali kenderaan yang menggunakan getah damper macam ni lah. Tak kisahlah mana-mana model yang pakai yang ni, memang dia akan mendatangkan masalah. So kat sini memang sakit kepala sikit. Berjalan boleh 3 hari, sedar-sedar bateri weak. Sedar-sedar bateri weak. Tapi masa kita test sekarang nampak macam okey. Nampak lah. Tapi sebenarnya apabila anda berkelajuan tinggi apa semua, benda ni telah mengalami satu masalah, iaitu berpusing tempat tulis. So jangan risau, dia akan mengeluarkan satu bunyi seperti mana ayam berkokok di waktu pagi. Yang tu menandakan dia sedang mengalami masalah lah. Dia selamat menservis kenderaan anda. Good luck brother and sister.